Hai, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak sihat? Saya ganggu akak ke? Tak. Oh, akak duduk mana Kak? KL. Wah, akak duduk KL. Akak tutup lagu akak Kak. Serabutlah Kak. Saya nak borak dengan akak. Dah. Dah. Saya nak panggil akak apa ni? Mira. Panggil Mira je. Mira dah makan? Dah. Manja. Aku suka manja ni. Manjanya Mira. Manjanya. Mira single? Saya dah cari yang manja gini, gentle. Kenapa Mira pakai songkok pakai kapiak untuk laki je lah Mira. Ini bukan songkok bang. Lepas tu? Ini bini. Hah? Bini? Bini siapa pula? Bini siapa tu? Bini abang. Awak nak jadi bini saya ke? Tak nak. Kenapa? Tak nak. Nanti bini awak marah. Bini saya marah, saya tak kahwin lagi, Wak. Ya ke? Ya, saya mana kahwin lagi, saya tak kahwin lagi. Ya ke? Awak dah kahwin dah? Minum. Mira duduk KL kat mana Mira? Mira duduk KL kat mana? Memang asal KL ke memang asal daripada luar duduk KL? Asal dari memang duduk KL. Oh memang duduk KL. Wih awak, saya dah lama dah minat Spiderman. Betul saya tak tipu awak. Awak cuba pusing belakang, saya akan bertukar jadi Spiderman. Jejir, saya tak tipu awak. Kalau saya tipu awak, hantar kawan dengan saya. Okey, pusing. Okey, pusing. Nanti kalau saya suruh awak muncul okey? Awak jangan muncul lagi tau. Okey. Ya, saya ni awak dah lama. Saya ni memang minat Avengers. Okey, sebelum saya nak bertukar, awak tak ada apa-apa macam gout ke? Tak ada kan? Serangan jantung tak ada kan? Ada? Ada, tapi awak macam tak rasa macam kegelian ke apa, tak rasa? Tak. Okey, awak pusing belakang, jangan tengok lagi. Sekejap Okey, pusing awak. What the hell? Apa tu? Boxer? Awak tengok tak hero tadi? Tengok tak? Tengok. Spiderman tu lah yang jaga saya. Oh. Maksudnya kalau awak nak kat Spiderman tu pun boleh. Dia single lagi. Ya ke? Dia akan protect awak kat mana-mana je awak berada. Oh. Maksudnya kalau awak ada masalah, awak tekan je 918. Dia akan datang. Kenapa 918? Sebab 918 bermaksud dia akan ada anak 9. 1 bermaksud tak ada yang lain untuk dicintai. 8 bermaksud apa tahu?
Apa? 8 adalah 8 prinsip kehidupan dia. Tiap merasa mengerti yang ku rasa. Sebab tu 918. Untung kan siapa dapat Spiderman tu. Pandai cekak. Kau tak nampak tadi dia kalau ada kata ni dia sorry saya Macam lain je tadi. apa dia? Tangan macam lain je. Tak, memang Spiderman tu 2024 punya. Maksudnya kalau anda kata boom, dia nak bergerak kan, dia macam terus dia naik. Dia tak pakai dah. Kalau macam gitu kan, macam gitu Spiderman itu menipu je. Mira tengah study lagi ke dah habis study dah sekarang? Dah kerja dah? Kerja sebagai apa Mira? Sebagai doktor. Doktor. Wih. Saya jadi pesakit boleh? Boleh? Akik. Akik. Akak. Sakit. Tolong. Tolong sakit dia. Sakit ke mana tu? Celuk. Sakit. Tolong. Komen apa ni komen? Udah terabut dah tak jadi nak sakit lah awak saya. Ya ke? Oh sebab saya tengok awak pun Spiderman. Cantik nama Spiderman tu. Ya Oh ke? beli mana kostum Spiderman tu? Kawan bagi. Oh kawan bagi. Kita fikir saja-saja je nak. Boleh? Okey, macam ni saja-saja tapi dia ada denda dia macam mana? Boleh? Okey, denda dia macam mana? Macam mana? Tapi awak perempuan awak tak boleh teruk-teruk sangat. Biasa-biasa je. Okey, awak boleh menyanyi tak? Boleh? Okey, awak nyanyi satu lagu untuk saya. Lagu apa? Lagu apa-apa yang awak rasa diri awak paling sedap dah awak menyanyi lagu tu. Oh, okey. Lagu, Boleh, kalau saya kalah ya KL. Backflip. Ha? Backflip. Backflip kepala korak awak backflip. Tak boleh tarik backflip. Lain lah lain. Ni komen cakap apa tahu ular. Ular dah tidur lah. Joget ular. Bukan saya ular tu memang saya duk buat pun. Cuma ular tu dah tidur dah. Dia tak ada dah sekarang. Push up 10 kali. Push up 10 kali. Boleh tak ada masalah. Saya memang budak gym. Oh iya ke? Saya memang main gym. Saya daripada tahun 2018. Tak tengok bicep. Hah? Bicep. Bicep? Mampus. Bicep benda apa guys? Ni. Tu lah. Aduh mampus. Tak, saya ni orang cakap ni saya dah pergi medical check up. Dia cakap saya ni urat besi tulang dawai. Apa tu? Memang nampak kurus gini lah. Tapi orang cakap memang kederat tu ada. Oh, nampaklah otot tu ada. Biasa-biasa je ni. Adalah. Okay, boleh saya push up 10 awak menyanyi lagu Lagi jom awak. Awak memang minat anime? Tak. Lepas tu awak Spiderman semua complete ni apa pasal ni? Spiderman bukan anime. Oh tak adalah, maksudnya tu ada yang kartun depan awak tu. Ni, Kurumi. Kurumi. Awak minat awak minat anime? Tak minat anime. Tak minat. Lepas tu awak minat siapa sih? Cak kemala. Best kan jadi meja tu guys. Dia nak ajar lah. Saya nak ajar sikit je. Tak apalah awak fokus lah puan awak.